Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lepas dunia gaming digegarkan dengan announcement dari Valve owner kepada Steam. Mereka akan lancarkan 3 hardware baru. Ada Steam Controller, Steam Machine dan juga Steam Frame. Steam Controller ni orang tak kisah sangat, tapi Steam Machine dan juga Steam Frame ini yang orang aim, termasuk saya sendiri. Even ada yang kata dengan Steam Machine tu dunia konsol akan tergugat. PlayStation, Nintendo dan juga Xbox bakal terima cabaran yang baru. Nanti kita bincang dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Actually, walaupun Valve dia akan jual ketiga-tiga hardware ni pada tahun depan, but sebenarnya dah ada beberapa YouTuber yang ada peluang untuk bermain dan buat quick review. Anda boleh pergi dekat Linus, anda boleh tengok dia punya quick review tu untuk anda dapatkan gambaran kasar produk tu macam mana. But yes, kita akan go through satu persatu apa yang baru tentang hardware dari Valve ni. First kali kalau anda tengok dekat sini, anda akan nampak Steam Deck, which is Steam Deck dah pun dilancarkan 3-4 tahun yang lepas. Latest mereka ada Steam Deck OLED, which is untuk Steam Deck ni saya boleh kata Valve berjaya dengan projek ni. Steam Deck berjaya angkat handheld PC jadi common product. Maksudnya semua orang tahu. Untuk makluman anda, handheld PC ni dah lama ada dalam pasaran kita. Ayaneo dah fokus gila-gila, tapi orang tak sembang, orang tak ambil kisah pun. But lepas Steam keluarkan Steam Deck ni, habis brand-brand besar macam Asus, macam Lenovo, mereka pun keluarkan mereka punya handheld PC jugalah. That's why bagi saya Steam Deck ni antara projek Steam ataupun Valve yang quite successful. So, kalau anda nak beli handheld PC pun, saya memang recommend anda untuk beli Steam Deck OLED instead of anda beli Asus ROG Ally ke ataupun Lenovo Legion ke. Yang ni lagi berbaloi untuk anda beli. Okey, kita pergi kepada hardware latest yang pertama, iaitu Steam Controller. Actually untuk Steam Controller ni Valve pernah keluarkan the exact model Steam Controller pada 2015 tak silap saya, tapi kita boleh anggap projek tu gagal walaupun the idea behind it sangat-sangat menarik. Ada touchpad bagai, cuma itulah mungkin at that time, yang pertama dari segi harga mungkin mahal, yang kedua orang masih tak boleh nak terima lagi benda macam tu. Kalau kita tengok kepada Steam Controller yang baru ni, mereka macam ambil Steam Deck, tu mereka buang dia punya display, mereka cantumkan. Basically apa yang Valve nak capai dengan Steam Controller ni adalah untuk pastikan semua game, even yang bukan joystick friendly, boleh dimainkan dengan controller mereka ni. That's why anda boleh tengok ada 2 touchpad ni untuk kita main game-game macam game cards ke ataupun game strategi or mungkin Dota 2. Praktikal ke tak, yang tu kita kena tunggu produk tu keluar dan kita kena test sendirilah. Apa yang baru dekat Steam Controller ni, first kali yang jadi bualan ramai adalah controller park ni. Steam Controller Park, basically dia adalah wireless receiver tambah dengan charging dock. Yang best tentang controller park ni pun, dia boleh connect dengan 4 device dalam satu masa. Benda ni nak kata baru sangat pun tak. Kita boleh tengok ada banyak je macam brand Gamester dia keluarkan di idea yang sama. Cuma yang menariknya, satu receiver boleh connect dengan 4 device. So kita boleh main coach game dengan controller brand yang sama, Steam Controller, 4 orang serentak. Lepas tu dekat sini dia ada tulis Next Generation Magnetic Thumbstick. Dia pakai teknologi TMR teknologi. Kalau sebelum ni thumbstick ni memang ada masalah drifting. Kalau kita tengok Steam Controller yang 2015 tu pun, dia punya analog stick tu memang teruk gila lah. Dan manusia come out with a solution, iaitu Hall Effect teknologi. Dan sekarang mereka pakai TMR teknologi, lagi padu berbanding dengan Hall Effect teknologi. Detail dia macam mana saya tak tahu sebab saya tak pernah review lagi mana-mana controller yang thumbstick dia pakai teknologi TMR ni lah. Dan dia ada high definition rumble, lepas tu ada grip enable gyro, which is dia quite menarik sebab bila kita nak guna gyro tu, kita tekan sikit dekat bahagian belakang, dia akan detect yang kita dah turn on gyro dan kita boleh guna untuk main lah. So basically kita bukan takat boleh guna macam game joystick biasa, kita pun boleh main game strategi, kita pun boleh main game yang guna gyro, game Lumber Crater atau any game yang
rely on gyro tu. So menarik, benda ni menarik, tapi bagi saya biasa-biasa kita boleh jumpa dekat joystick lain yang ada dalam pasaran kita. Okay, next kita pergi kepada Steam Machine. Ini antara topik ataupun produk yang jadi bualan ramai. Orang kata dia bakal menjadi pencabar kepada PlayStation ataupun Xbox. Jujur kata, mula-mula saya tengok gambar dia pun saya excited. Walaupun produk dia simple, cute macam tu, tapi bagaimana Valve present benda ni quite menarik lah. So suka atau tak, ini adalah sebuah komputer. Ini adalah sebuah PC, cuma dia dioperate menggunakan Steam OS. Steam OS pun bagi saya satu kejayaan untuk Valve, walaupun dia Linux base. Dia memudahkan kita untuk main game. Kalau kita nak main game PC yang guna Windows 11 sebagai contoh, kita kena turn on, tunggu loading, tunggu startup, bla 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 and so on. Dia agak-agak leceh, tapi untuk Steam OS ni kita turn on dan kita terus boleh pilih game yang kita nak main dan kita boleh terus main. Dalam masa yang sama, kita boleh pakai Linux. Saya jadi tak betul sikit. Linux desktop punya. So kita boleh guna juga benda alah ni untuk edit gambar, edit video, yang mana software tu ada dekat Linux tu sendirilah. Jadi dia ada tulis yang Steam OS, lepas tu ada small form factor, dia letak pisang sebagai scale, lepas tu ada cool quiet, dia punya cooling system lah, input output connection dia pun dah boleh kata lengkap bila anda tengok secara detail. CPU dan GPU dia tak pakai sama dengan laptop kita, dia tak sama dengan PC kita, tapi dia sama dengan handheld PC lah. Jadi kalau tak silap saya, dia pakai AMD Ryzen something architecture, yang mana mereka aim untuk kita boleh main game 4K 60 FPS. Masa demo dekat YouTuber US, Kanada tu, dia memang demo dengan Cyberpunk. Of course ada setting-setting yang direndahkan supaya dapat main dengan resolution ni, but bagi saya okey dah. Kalau dah boleh main 4K 60 FPS Cyberpunk tu, game-game lain insya-Allah tak bermasalah lah. Storage available 512GB tambah ataupun 2TB. Lepas tu dah pakai Wi-Fi 6E and dia tak perlukan power adapter yang besar. Kalau anda tengok dia punya kepala tu, dia pakai yang bukan Mickey Mouse tapi yang dua bulat saja. Saya suka panggil Mickey Mouse. Lagi yang menarik kan, antara benda yang jadi highlight, dia punya bahagian hadapan tu, dia punya front panel tu kita boleh tukar kepada design kita sendiri. Even kita boleh tukar kepada screen, kita boleh letak status semasa PC kita, ataupun kita mungkin boleh jadikan dia sebagai second display untuk balas WhatsApp dan sebagainya. Nampak kan? Menarik gila kot. Lepas tu lagi, ini anda tengok dia run sebagai PC untuk kerja-kerja editing, but of course dia rely on spesifikasi yang dijual nanti. Dan antara benda yang buat orang macam turn off sikit dengan Steam Machine ni adalah harga dia lah. Walaupun Valve dia tak announce secara rasmi berapakah harga jualan dia punya produk ni, tapi dia ada bagi hint yang harga dia bukan sama dengan konsol, sebaliknya sama dengan mini PC. Okey, kalau tengok kenapa Valve tak berani keluarkan harga, yang pertama sebab politik yang tak stable lah. Kejap-kejap ada tarif, kejap-kejap tak ada tarif. So benda tu pun akan mengganggu mereka. Kalau mereka announce sekarang, tiba-tiba masa jual kena naikkan harga, bising. Kalau turun orang tak bising, tapi kalau naik bising. Yang kedua, kita sebenarnya dalam dunia PC sekarang RAM berlaku shortage. Jadi harga RAM tak menentu, harga dia akan jadi mahal. Bukan RAM sahaja, storage, SSD pun sama juga. Memang demand dari AI tu sangat-sangat tinggi, menyebabkan harga RAM, harga SSD naik dengan meroket lah. That's why mereka tak berani announce harga. Dan bila mereka kata harga untuk Steam Machine ni lebih kurang sama dengan mini PC, saya boleh garanti kepada anda sangat, nak kata sangat mahal tu taklah, tapi mahal. Sebab mini PC memang mahal, baik dari yang branded punya ataupun kita custom sendiri. Kalau kita custom, kita kena pakai motherboard ITX sebagai contoh, and motherboard ITX memang mahal berbanding dengan motherboard MATX dan juga ATX. So bila kita tengok semua aspek tu, saya rasa harga dia lebih dari RM4,000 Malaysia. Sedangkan PS kita boleh dapat dalam PS5 kita boleh dapat dalam 2,000 kita dah boleh dapat dah.
So nak kata dia akan challenge PS tu agak susah lah bagi saya dengan dia punya harga. Kalau dia dapat jual bawah 3,000, then mungkin dia akan jadi pemain baru dalam arena konsol walaupun dia sebuah PC. So ni nampak tak? AC power connector dia ni jenis telinga dua. Dia bukan Mickey Mouse. Kalau Mickey Mouse tidak ada satu lagi bulat dekat bawah ni. Saya panggil dia Mickey Mouse lah. So spesifikasi ni anda boleh tengok semi custom AMD Zen 4 architecture. Lepas tu untuk grafik card pun AMD juga. Ini detail dia yang lain. Next adalah Steam Frame. So, jujur kata kepada anda, dalam banyak-banyak hardware yang Steam announce yang buat saya excited and saya memang nak beli kalau harga dia kena dengan jiwa saya, adalah Steam Frame. Basically, Steam Frame ni adalah VR. Cuma mereka perbaiki lagi apa yang kurang pada VR yang ada dalam pasaran sekarang. Dari segi keselesaan pun anda boleh tengok pujian dari ramai tech YouTuber yang pergi ke sana. Cuma yang bagi saya menarik adalah dua benda ni. Yang dua benda mereka fokus ni. Kita pergi kepada foveat streaming dulu. So, basically foveat streaming ni, dekat VR dia ni, dekat frame ni, dia ada sensor untuk detect kita punya anak mata yang warna hitam tu, dia akan tahu kita fokus dekat mana. Jadi dengan sensor tadi dia hasilkan foveated streaming, which is kalau kita fokus dekat sini, area sini dia akan jadi Full HD ataupun mungkin dia jadi 4K. Ni contoh So dia jadi 4K. Tapi area dekat kanan, dekat kiri, atas bawah yang kita tak fokus tu, dia akan jadi mungkin 720p sahaja. Tujuan dia dua benda. Yang pertama untuk pastikan tak ada data dapat, dia panggil apa lah, macam buffering tu tak ada. Sebab kalau semua benda 4K, data yang perlu dihantarkan, dia akan jadi besar. Dia akan jadi besar. Tapi bila hanya satu tempat sahaja 4K, di tempat lain 720p, akan jadi kurang and buffering tu tak ada. Dia something like that lah. Then of course, dalam masa sama pun, bila kita tak perlukan, contoh sekarang, skrin 27 inci, hanya beberapa part sahaja perlu 4K, yang lain 720p kan. Power yang diperlukan pun tak tinggi. So bila power tak tinggi, bateri pun tahan lagi lama lah. So itu antara benda yang menarik. Bagaimana foveated streaming ni membantu kita in future, saya pun tak pasti. Kena test dulu baru saya dapat bagi tahu. And yang paling saya suka adalah wireless adapter dual radios ni. Ni benda biasa. Cuma based on pengalaman saya, kadang-kadang saya ada stream game dari saya punya laptop. Saya pakai VR, saya stream dari laptop. VR saya pakai tu dia dah ada dia punya OS. Tapi kadang-kadang game tu perlu di streaming dari laptop kita. Walaupun internet rumah kita laju, kadang-kadang disebabkan interference yang ada dalam rumah kita kan, signal yang tak okey semua, akan berlaku buffering even untuk YouTube. Memang tak shock langsung lah. Jadi untuk atasi masalah tu, mereka bagi wireless adapter 6 GHz ni. Dengan cara tu tak adalah masalah data. At least buat ketika benda ni dilancarkan lah. In future bila semua dah upgrade ke level ni, dia akan jadi masalah yang sama lah. Itu benda standard. But at least dia bagi solution ni menyebabkan kita boleh main tanpa ada sebarang sebarang delay lah. Memang dalam banyak-banyak 3 hardware yang dilancarkan ni, bagi saya yang paling saya excited adalah frame ni. Sebelum saya tutup video ni, saya nak bawa anda kepada satu perbincangan tentang future phone. Telefon pada masa akan datang. Benda ni saya baru discuss dengan someone lah. Saya kata, kalau kita tengok AR glass yang paling baru, paling padu dilancarkan oleh Meta. Dia punya, anda boleh tengok review dari MKBHD, dari beberapa YouTuber yang lain. Dia tunjuk bagaimana kita nak control dia punya AR glass tu. Very practical dan sangat mudah digunakan. Jadi bila orang tanya saya future phone ni macam mana, saya akan kata dia dalam bentuk spek mata lah. So dekat spek mata tu kita boleh balas message, kita boleh jawab call and so on. Tapi semua ni dia bidah saya balik, dia kata tak logik. Alasan dia sebab orang yang pakai spek mata sekarang pun tak nak pakai spek mata ni. Leceh and tak selesa. Jadi kalau nak suruh orang yang tak pakai spek mata pergi pakai spek mata, tak logik. Bila kita nak pakai, kita nak jadikan dia phone, dia mesti boleh digunakan secara harian dan dia tak menyusahkan kita. Kalau tiba-tiba kena beli hardware dan kita kena pakai benda ni, menyebabkan sakit di bahagian telinga, dekat kita punya hidung ni kan, dia memang tak praktikal lah. So bila dengar hujah dia, saya rasa macam betul juga, memang takkan praktikal lah.
Orang yang dah pakai spek sanggup bayar puluh ribu untuk lasik mata dia untuk pastikan tak pakai spek dah. So, kenapa kita bodoh-bodoh nak pergi beli spek baru kan? Jadi macam tak logik lah, tak logik. So, pendapat dia kata next future phone mestilah embedded ataupun ada dekat kita punya kulit, dekat tangan ni. Benda ni sebenarnya dah ada. Kalau anda study, anda akan jumpa. Memang dah ada, tapi dia belum sesuai lagi pada zaman ni. Mungkin harga dia mahal ataupun penerimaan manusia itu sendiri. Bayangkan bila kita pasang pencawang 5G, orang dah start dah kata ni dajal, itu dajal dan sebagainya. Bagaimana kalau dah start masukkan skrin ke dalam kita punya body ni, lagilah orang menentang dia. Apa-apa pun, anda pun boleh nyatakan pendapat anda dalam ruangan komen. Kalau anda nak set up PC gaming yang kecil macam Steam Machine ni, anda boleh WhatsApp saya, tekan link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.